Baru ini saya terdengarlah mereka berpendapat anggota wuduk yang berbalut akibat luka tidak perlu diganti dengan tayamum kerana menyusahkan. Apa yang dikatakan ini nampaknya berlainan dengan apa yang telah saya pelajari sebelum ini. Minta tolong jelaskan. Kita luka tangan, ada orang kata kalau luka tak boleh kena air, tak payah tayamum. Daripada tak payah tayamum nak buat apa? Terus sembahyang. Baik, tangan kita luka sini, nak masuk dalam spoket RZ masuklah lidi, nampak? Hancur sini ni, kalau kena air sakit. Baik, ambil wuduk dulu, mula-mula basuh muka, farsilu wujuhakum. Lepas basuh muka ambil wuduk, wa aydiyakum ilal marafiq. Tuhan kata tangan sampai ke siku, sampai kat tangan kiri tak boleh kena air. Dalam Quran kata wa in kuntum marda aw ala safarin. Nampak tak? Dan jikalau kamu sakit tak ni? Sakit dah. Ujung ayat fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang suci. Jadi ulama ajar dalam kitab-kitab. Banyak takkan saya nak sebut nama kitab, ambil mudah saya dah. Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Kitab bukan tak lama, baru lagi, Fiqh Syafi'i. Siapa dia sekarang? Dr. Mustafa Bura, Dr. Mustafa Khin. Faham? Kitab tu dipakai dalam universiti Islam di dunia sekarang. Lepas basuh tangan kanan, nak basuh tangan kiri tak boleh, luka. Di situ kita mula bertayamum. Tepuk debu, sapu muka, tepuk debu, tangan kanan dan tangan kiri. Dekat luka jangan buat kuat, lalukan saja isyarat. Dekat ada kulit, kenakan dengan debu. Faham? Dekat ni tak boleh nak kena debu, lalukan saja. Maka lepas tu sapu kepala sambung wuduk, telinga dan dua kaki semayang, tak payah qada. Nampak? Tu. Bukan sapu debu ni gaya atas luka. Nampak? Itu baru menyusahkan. Biar faham baik-baik.